sedapnya, tak manis. Dia punya crust tu crispy, buttery. Bahan-bahan ni semua boleh dapat dekat BIH. Hai, Assalamualaikum. Chef Bulat sini. Hari ni Chef Bulat nak ajar buat Portugis egg tart. Tapi, yang paling best apa tu? Chef Bulat nak upgrade kan. Kat sini Chef Bulat ada strawberry pie filling. Dan ni bahan utamanya, kita ada tart telur ready to use. Dekat BIH ni kan, perempuan dan tuan-tuan, memang banyak betul bahan-bahan yang senang dan ready to use. So, sekarang ni benda ni simple je. Kita dah keluarkan daripada peti ais, kita dah ikut cara-caranya dan kita scoop je. Kalau tak telur biasa kan, kita tak ada strawberry kat dalam. So, Chef Bulat hari ni kita letak strawberry kat dalam. Okay, kita letak strawberry pie filling ni. Tengok tu perempuan, dia punya buah seketul-seketul. Tu. Dekat BIH ni bukan setakat ada strawberry je. Macam-macam jenis filling ada. Blueberry, kita ada sakura, kiwi, apa je tak ada, mango, lemon. So, kalau nak tukar-tukar flavor pun boleh, nak campur-campur pun boleh. Tapi hari ni Chef Bulat nak buat satu flavor je lah, which is strawberry. Buat petang Ahad, hari Isnin, budak-budak dah boleh bawa pergi makan, bawa bekal. Lepas tu, yang ni senang je, buka kotak, tuang. Senang je perempuan. Siapa kata memasak ni, berkali-kali Chef Bulat cakap, memasak ni senang. Kalau nak letak coklat kat dalam boleh. Dekat BIH semua supply ada. Nak tukar-tukar flavor boleh, datang sini. Tunjuk video Chef Bulat. Saya nak buat lah macam Chef Bulat. Nak macam ni. Jangan risau. Servis dekat BIH, TikTok akan layan you 100%. Okay. Bila dah macam ni, simple macam ni, dah siap, bolehlah bakar. Bakar dalam suhu 230 darjah Celsius selama 17 ke 20 minit ataupun sampai golden brown. Okay, kita tunggu untuk kita bakarkan dia. A few moments later. Dah siap pun kita punya Portugis egg tart ni, kita hidangkan. Tengok tu perempuan, comelnya. Buat minum petang, boleh frozen kan. Jom kita rasa satu. Luar crispy. Tengok tu dalam dia perempuan. Senang kan? Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya, tak manis. Dia punya crust tu crispy, buttery. Bahan-bahan ni semua boleh dapat dekat BIH. Follow, like, komen. Hanya dekat BIH dan Chef Bulat. Kita jumpa next. Bye.